Software iPhone sekarang iOS 18. So next major update kita akan dapat iOS 19 lah kan? Tak, kita akan dapat iOS 26. Tiba engkau 26 terus. Bukan iOS je akan jadi iOS 26 iPadOS pun akan jadi iPadOS 26. macOS, watchOS, tvOS, visionOS semua akan jadi 26 juga. Kenapa 26? Dia ambil daripada nombor tahun depan lah, 2026. Kenapa Apple menggatai nak buat macam gini? First kali sebab diorang nak branding software diorang tu looks and sound more consistent. Yang kedua sebab diorang nak elakkan orang confused dan juga serabut dengan bermacam-macam nombor dekat diorang punya software. Yelah, iPadOS, iOS 18, watchOS 11, macOS 15. Kan elok kalau standardizkan je semua. Korang rasa move yang Apple buat ni consider smart move ke? Ataupun instead of diorang nak elakkan orang keliru, diorang akan buat orang lagi keliru? Cuba korang komen. Kat sini. Pada aku okey je buat macam ni. Akan datang dia akan nampak lebih kemas. Cumanya sekarang ni mula-mula kita kena biasakan dulu.